Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Khamis 2 hari bulan Januari 2025 Hijriah bersamaan dengan 2 Rejab 1446 Hijriah. Seperti sekarang ni tepat pukul 5:00 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi saya tak keluar pergi mana-mana. Saya tidur dalam pukul 2:30 pagi. Bangun dalam pukul 6:50 pagi. Bangun mandi-mandi, terus mandi-mandi, sembahyang subuh, makan sarapan. Kemudian dalam pukul 7:50 tu pergi ke partner itulah. Pergi ke Dafikri lah, tapi tak ada nampak hujan rintik-rintik sikit lah. Nasib baik tak hujan lebat. Lepas tu sampai ke tengah hari tu panas molek. Oh, nasib baik lah. Jadi dapat 200 lah pasal kerja 3 hari. Campur dengan baki hari tu RM20. Saya dapat solapan dah. Semua sekali solapan, tapi ada baki hari tu, hari Sabtu ke apa dia tengok dah. Hari Sabtu lepas. Ada RM20 lagi baki, campur dua tu jadilah 200 hari ni lah. Akan dapat 200. Lepas tu panjang ni panas juga lah, main panas hari ni. Habis hari togok air tu. Lepas hari ni terus balik lah. Lepas siap. Sudah mulai tepat pukul 3 siap. Terus balik dari pukul 3:10 lebih kurang itu lah. Saya terus balik. Balik tu terus mandi-mandi semaya dahulu pada pukul 3:50 saat ni main dahulu. Lepas tu tunggu asal main game, buka Facebook apa semua tu lah. Main FB ke apa tu. Tadi terbegok dulu dah. Terpaksa air semaya, air wuduk ada lagi, tapi tak terpaksa lah wuduk lagi, tapi terpaksa lepas dulu lah. Kena lepas dulu lah. Tak tahan dah ni. Tak tahan ke mana. Main ajak malam lagi ni, peluk tak apa sedap ni. Main peluk berani macam Lepas tu lepas dulu lah tu. Lepas tu sekadar itu sajalah, tak ada benda nak baik lah. Sekadar itu sajalah untuk eksepsi. Mari tak pergi semasa malam lah. Malam kemarin pada pukul apa main pada pening tu tak pergi, pakai relax tu malah je soal letih sakit tubuh. Hari ni pun malam ni pun dah ada dua juga nak tubik atau tidak petang ni, nak keluar atau tidak. Okey, sekadar itu saja. Saya rasa sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini, sesi 2 Januari 2024 Masihi bersama dengan 2 Rejab 1446 Hijriah. Okey, Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.